Baiklah, saya akan tunjukkan macam mana nak buat poster dengan cara mudah. Pertama sekali, pergi kepada aplikasi Canva dan tekan button presentation yang berwarna oranye itu. Selepas itu, di sebelah kiri atas, cari yang tertulis Elements. Selepas itu, kamu hanya perlu mencipta ayat atau arahan seperti mana gambar yang kamu mahu. Selepas itu, kamu hanya tekan Generate Design dan tunggu sehingga gambar kamu tersedia. Setelah gambar kamu tersedia, kamu hanya perlu pilih yang mana satu yang kamu suka dan letak di dalam desain kamu. Setelah itu, pilih font ataupun teks style yang kamu suka untuk kamu tulis apa yang perlu ada di dalam poster kamu. Akhir sekali, susun angka, perkataan dan ayat mudah kamu supaya poster kamu terlihat lebih kemas dan lebih menarik.